Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Itu tadi video cubicle ataupun partition saya yang baru. Saya tak adalah ke mana-mana, saya masih lagi di OEM, Alhamdulillah. So, saya berpindah daripada meja lama saya ke meja baru saya yang jaraknya cuma 20 langkah saja, tak jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bercerita ataupun berkongsi tentang bagaimana seseorang individu, khususnya mereka di tempat kerja, dia kena open untuk perubahan, the change, sama ada dalam sistem kerja ataupun gaya kerja ataupun penjawatan. Apabila kita melihat perubahan ini sebagai satu yang positif kepada diri kita, insya-Allah kita akan melakukan perkara itu dengan lebih baik, produktif. Tetapi kalau kita menutup peluang untuk kita berubah, peluang untuk kita melakukan suatu perkara yang baru, kita sebenarnya tidak mahu keluar daripada kepompong yang kita selama ni sangat-sangat selesa. Tadi open up for change dalam kehidupan kita. Sebab berkemungkinan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita buat adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah kita buat dulu, insya-Allah. Assalamualaikum.